hari ni kita nak makan semua aiskrim dalam dunia ni. Serius sedap sangat and korang pun boleh dapat sekarang. Lagi-lagi korang yang tinggal dekat negeri Terengganu. Video kali ni sangat-sangat menarik. Sebelum tu korang tekan like and komen je apa-apa, titik pun boleh. Hari ni sampai lari-lari saya dekat Jalan Kamarudin, Kuala Terengganu. Korang nak tahu tak, rupanya dekat Goodreach, pengedar aiskrim terbesar di Terengganu, diorang tengah buat Merdeka Sale bermula 23 Ogos hingga 31 Ogos 10 pagi hingga 6 petang. Tapi hari Jumaat tu dia tutup. Ada pelbagai jenis aiskrim yang sangat-sangat best, tapi harga yang murah sangat weh. Selain aiskrim ada juga benda lain. Macam-macam jenama aiskrim ada. Yang ni jenama Haji, aiskrim buatan Malaysia, and juga ada tester. Korang boleh rasa terus. Serius best sangat. Korang boleh ambil aiskrim sepuasnya. Dia punya harga ada yang bawah belah-belah ya, bawah puluh ya pun ada. Siap dapat satu bundle macam ni lagi weh. Bukan aiskrim biasa je, aiskrim premium pun ada. Macam-macam jenama ada. Nestle, Krimo, Anjindas, Kremira, and korang juga berpeluang dapat hadiah misteri dengan spin wheel macam ni. Kebetulan saya dapat weh. And lepas tu selain aiskrim kat sini juga ada stick shabu-shabu, soses, curly fries, nugget. Semuanya murah-murah sangat. Stick rib tadi tu dalam 20 ya gitu je. Jadi korang terus datang kat sini. Tapi sebelum tu korang kena tengok dulu saya makan semua aiskrim ni. Kali ni kita nak makan sikit je sebab tengah diet. First kita nak try mochi Thai milk tea. Yang ni preset terbaru. Masya Allah, lembut betul. Dalam dia kering berlemak and memang ada rasa air teh. Next kita ada La Cremeria Pistachio Delight. Yang ni pun preset baru juga guys. Luaran dia ni tersalut dengan coklat. Sedap sangat. Next kita ada preset Cremo. Yang ni nama dia Choco Crunch. Setiap gigitan tu memang ada rasa crunchy-crunchy coklat. Dalam ada aiskrim coklat manis berlemak. Seterusnya pula kita nak rasa KitKat Gold. Kalau korang nak tahu, yang ni pun aiskrim baru weh. Serius korang kena ambil yang ni. First tier saya letak. Aiskrim paling sedap yang saya rasa hari ni. Korang kena try. Next kita ada lagi Cremo Fruit Vista. Yang ni dia ada rasa manis-manis, masam, refreshing itu. Waktu dahaga memang sedap makan yang ni. Next kita nak rasa Cremo Choco Crunch, tapi yang ni preset Oreo. Korang tengok dalam dia tu siap ada biskut lagi. Memang terbaik. And last kali ni kita nak rasa Makku Choco. Yang ni korang tahu tak, melting sangat weh. Tekstur aiskrim dia memang lain dari yang lain. Lemak, manis, nikmat sangat. Jadi korang jangan lupa datang dekat Goodreach 23 hingga 31 Ogos. Let's go guys.